Hai hai, get ready with me. Hari ni sis nak masak ayam steam halia. Okey, jom. So first kita bagi keringkan dulu ayam supaya dia tak ada air lah. Dan lepas tu aku masukkan black pepper dan juga 2 sudu kicap manis. And then kita masukkan sos tiram. Lepas tu baru kita masukkan minyak bijan. So kita masukkan 3 sudu minyak bijan sebab bila kita letak minyak bijan ni dia akan lebih rasa juicy. And the last one, lepas tu kita masukkan sos ikan, bawang putih dan juga halia. Lepas tu korang gomoy-gomoykan dia sampailah sebati. Dan lepas tu kita perasakan dengan gula dan juga cukup rasa. Garam tak perlu letak sebab kicap tadi tu dah rasa masin. Okay, next apa kita perlu buat, dan kita letakkan pinggan dalam pengukus kita. Lepas tu kita potongkan daun bawang dan lepas tu kita masukkan ayam. Yang ini tak perlu ajar. Korang tutuplah sebab kita nak steamkan dia. Next, lepas kita dah siap steam kita taburkan juga dengan cili padi dan juga daun bawang. Okey, dah siap ayam steam halia. Selamat mencuba korang.